Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera, Siaga PAT. Anugerah ini diberikan kepada Formasi Ketiga-tiga Perkhidmatan ATM yang telah menunjukkan tahap kesiagaan yang tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pemenang Siaga PAT akan menerima hadiah dan keistimewaan seperti berikut. 1. Hadiah wang tunai sebanyak RM5,000 untuk setiap pemenang perkhidmatan. 2. Piala pusingan dan piala iringan untuk setiap pemenang perkhidmatan. 3. Sijil penghargaan untuk setiap pemenang perkhidmatan. BIJTLDM akan melaksanakan lawatan pemeriksaan verifikasi siaga PAT ke atas 2 markas atau unit yang terpilih sebagai persediaan sebelum lawatan akhir oleh Inspektor Jeneral ATM, IJATM. Penyampaian hadiah dan piala kepada pemenang akan dilakukan semasa hari ulang tahun ATM atau majlis yang bersesuaian. Pengiktirafan dan penganugerahan adalah satu penghargaan yang diberi kepada markas, unit atau warga TLDM berdasarkan usaha dan penambahbaikan yang dinilai. Ia bertujuan untuk memberi semangat, dorongan dan sebagai tanda dihargai demi kebaikan organisasi. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.